Bocor cerita jujur. Mic Bocor dibawakan khas oleh app Tribe Sendram Berhad, di mana diorang adalah company yang buat website dan juga apps. Kau boleh explore diorang ni. Terima kasih kepada Pixels Distribution sebab mereka ni menaja kita orang punya podcast equipment macam Mauno, Rode dan Ziyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan kepada anda yang baru saja tengok channel kita, which is kalau anda tengok daripada subscription ni, kita tengok Mic Bocor. Ini adalah channel terbaru yang kita buat khas untuk rakan-rakan industri yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Selain daripada saya, kita ada juga sahabat kita, Ahmad Faris aka Yop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara baik. Dia intro macam shit Baik. Tapi kalau kita sembang berdua, Yop, rasa macam tak stima. Kalau kita sembang kedua tu terjun laut dua-dua. Tak ke mana. Topik tu tak ke mana. Deep into the sea. Betul. Okay, sekarang ni kita nak intro sikit lah sebelum kita tunjuk dia. Kita nak intro sikit kita punya guest. Betul. Episod pertama. Bila episod pertama ni maksudnya important person. Ya. Yes. Sebab apa dia important? Sebab dalam industri macam kau dengan aku mungkin industri TV, broadcast. So dia ni industri kita ada, industri radio ada, artis pun dia ada. Maksudnya artis dia macam nadi dalam entertainment tau. Sebab tu dia nombor 1. Kita bagi episod 1. Number 1. Yes. Dia selain daripada orang kata industri kita, dia juga as a producer. Okay. A&R. Sekejap lagi kita tanya A&R tu apa. Bukan R&R yang di highway tu bukan. Bukan geng motor. Bukan. Songwriter. Dan juga bassist Alif and the Locos, Efri Arwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku satu benda je. Berani betul korang panggil aku. Tapi apa macam dia pun berani datang sini. Berani dia datang sini. Dia tak tahu Mic Bocor. Dia bila dah dijemput tu kita kena berani. Betul. Sebab kita jemput pun kita pilih orang. Kita pilih bulu, kita select. Select kau tu? Kita bongkar. Aku rasa dia panggil aku sebab aku orang Kedah. Sebab Kau dua-dua Kedah. Cuma dia dekat Sekarang tadi cik macam tahu. Baru nak interview dia sekarang tadi aku lost tak. Jauh sikit. Basically kita ajak Efri ni sebab kita dah ada point of view daripada TV. So kita nak ada kawan kita atau sahabat industri kita yang bagi point of view daripada artis dan juga radio punya point of view. Which is dalam industri kita ni luas. Macam Efri sendiri macam mana boleh cerita sikit mencuburi bidang industri kita dengan apa yang awak buat sekarang? Sikit background Bermulanya lah. Betul. Bermulanya saya punya breakthrough lah orang kata. Dengan Yuna lah. Yuna. Mana saya bermain bass dengan Yuna. Yuna ke Tanah? Dan sebenarnya perasaan Yuna. Sebelum Yuna start career muzik dia tu, Efri dah dengan Yuna. Bermula, kira awal-awal bermula lah. Macam mana boleh kenal dengan Yuna? Saya dipanggil oleh drama dia lah. Dipanggil saya untuk bermain bass. So saya pergi lah studio tu dengan biasalah lambat kan. Time tu saya dah start session lah dengan band-band indie ni. Faham. So saya sampai lambat, saya masuk studio tu, gadis bertudung, slow bell bottom, main gitar. Siapa pula ni kan? Aku duduk dengar dia nyanyi lagu orang putih. Macam biasa lah. Mula-mula at first. Masa tu dia dah masuk 1A Million ni belum? Dah masuk. Masuk. Masa dah start dikenali sikit lah. Tapi dia kira baru nak start music dia dengan band lah. Faham. So di first jamming session tu, macam mana orang nak kata, dah nampak masa depan lah. So aku terdetik macam, ini masa depan aku ni. Dahsyat kau boleh nampak. Dia boleh tengok. Ni masa depan aku ni. Insting tu. Maksudnya boleh tengok bakat Yuna tu ada. Waktu tu dah boleh nampak macam dia sebab time tu bertudung, main gitar, menyanyi tak ada. Jarang, rare. Rare. Jarang. Kadang. Dia rare item. So bila rare ni, dia dalam industri kalau rare ni, InsyaAllah boleh jual lah. Kena kuat lah. Boleh jual lah. So maksudnya kalau kita tengok, saya sendiri kenal Efri ni betul-betul dia start daripada muzik-muzik tahun bila tak ingat, tapi masih AJL lagi Yuna. Betul. Daripada situ saya kenal dia dan kita orang catch up lebih daripada 10 tahun sebenarnya. Kita berkawan kan. So besar kecil kita. Besar kecil daripada dia besar jadi kecil, saya daripada kecil jadi besar. Dah besar tak kecil-kecil. So maksudnya dia punya journey menarik sebenarnya. Dia daripada orang kata pemain bass saya kenal, lepas tu dia boleh arrange dan dia boleh ni, dan then tiba-tiba macam
dia manage label, dia duduk sini di sini dan sekarang A&R. So bercakap pasal A&R ni, apa sebenarnya, mungkin ada orang tahu artis and repertoire tu apa benda, mungkin boleh acknowledge pada orang. A&R tu apa dia? Artis and repertoire ni adalah seorang individu dan dalam label tu dia ada department dia lah. So ada few lah, ada A&R director, A&R manager, executive dan scout apa semua tu. Jadi macam satu carta organisasi lah. Yes. Management lah. So, tugas department A&R adalah untuk scout talent. Okay. Seperti contoh macam talent, kita nampak talent tu Yuna ada talent. So kita try approach dia untuk sign under label. Okay. So kita kena check, tengok dia punya direction macam mana. Sebab artis ni dia dua. Satu yang menulis lagu, Okay. satu yang menyanyi. So kita kena tahu. Contoh macam Yuna, kita tak boleh bagi lagu demo Yuna nyanyi ni, tak boleh. Dia bukan jenis tu, dia jenis menulis. So kita kena craft dia based on dia punya art. Faham. Contoh macam artis lain, kita nampak dia ni memang keupayaan dia menyanyi yang bagus. Menyanyi. So kita bagi lagu yang terbaik untuk dia. Maknanya kita buat lagu tu, kita bagi dia okay nyanyi lah. Betul. Ada setengah artis, aku kena feel, aku kena tulis sendiri. Dia macam pattern arrangement. Pattern Yuna tu dia tulis lagu, kita cari producer untuk produce. Untuk produce. Okay. Tapi maksudnya tugas Every ni dahsyat tau. Sebab sebelum dia mencuburi industri, dia yang kena QC dulu orang-orang ni. Betul tak? Dia kena macam kau ni kriteria kau macam ni, kau buat macam ni. So bila Every nampak benda ni, baru bawa ke industri dan orang-orang industri ni bekerja. Saya punya first unofficial A&R adalah dengan Yuna. Dia bunyi dia macam jahat lah. Drama tu panggil saya main. Okay, lepas tu bila kita lepas jamming, kita lepak mamak. So saya brainstorm dengan Yuna. Dia suka apa ni, ini. Lepas tu saya macam, drama ni tak sesuai lah. Oh ya? Dia boleh rasa tu. Sebab nak ke direction Yuna tu. So kita bincang macam, saya panggil dia Ma'am. Ma'am, masa kita kena tukar drama. So tukar drama, terus Alhamdulillah, terus record EP, terus jadi. Itu kan dan sebenarnya. Dan sebenarnya tu adalah salah satu dan satu-satunya lagu Melayu dalam EP tu. Lagu lain dia semua lagu orang putih. Lagu orang putih kan. Betul lah tu. Now Yuna dah fly jauh dah. Rezeki dia. Semua dah orang kata world punya level kan. Betul. So on Every sendiri, dalam penglibatan Every dalam industri ni, daripada awal tu macam mana orang kata pendorong kuat? Kadang orang dalam industri ni, kalau kita tak strong, kita tak boleh bertahan sekejap je. Betul. So apa kekuatan Every dalam orang kata your journey dalam music industry ni? Sebelum nak ke music business ni, saya sebagai seorang pemuzik sessionist, produce, arrange semua, tapi saya sampai orang kata langgar dinding lah. Macam lagu boleh bikin, music video boleh bikin, show boleh cari, tapi macam mana kita nak progress lagi bagus. So saya macam aku kena masuk label lah, nak belajar bisnes. So dah start buat kerja dengan label apa-apa semua, dan ada panggilan, cakap Every, awak berminat tak jadi? So saya terima lah. Label mana yang pertama tu? Warner Music. Warner Music. Okay. Warner Music Malaysia. So di situ saya belajar betul-betul apa itu music business. Tapi start daripada main bass tu, umur berapa waktu tu? Waktu sekolah ke? Sebelum main bass, main gitar ke Cobain bro. Cobain bro. Itu Nirvana. Itu waktu sekolah. Waktu sekolah. Tapi you ekspedisi. Waktu sekolah. Dia ekspedisi. Tapi Senang ke? First cassette hang beli apa? First cassette? Aku tak beli, tapi abang aku bagi lah. SAB ke apa? SAB. First cassette. Sama SAB juga. Abang aku bagi. Aku first cassette Exist. Uish. Untukmu Ibu. Lama. So jati diri Melayu tu kuat pada aku. Walaupun aku main indie macam jazz tapi Melayu Betul lah, patut dia boleh nampak repertoire tu. Artis memang tengok artis, tapi repertoire tu ada kat dia. Betul, sebab kita di industri muzik Melayu. Betul. Walaupun bunyi dia macam kasar, tapi inilah. Tapi kalau kita tengok progress in Every, dia tahun lepas juri AJL. So kalau kita tengok barisan juri-juri tu dahsyat mat. Tiba-tiba macam wow, paling muda kan. Dia paling muda. Rasanya dia pun panggil sebab handsome. Oish. Nak kata pandai tak pandai. Kalau rasa confirm handsome, kalau kata handsome, subscribe sekarang. Kena pakai topi macam ni, orang buat handsome. Tapi betul. Tapi kita salute lah
as a friend, as a kawan industri, which is kita pun close, dapat tengok you at the level happy lah cakap, wish my man kan. So untuk the next ni orang kata pencapaian yang paling tinggi lah, selain yang saya tahu lah jadi juri AJL tu, mungkin ada pencapaian lain yang dah achieve. Saya selama dalam industri, saya tak pernah letak saya achieve apa-apa. So bila saya letak macam tu, saya rasa saya tak achieve apa-apa. Tak akan ada, sentiasa mengejar. Kira hang tak ada Humble. Aku ada target. Okay. Tapi katalah aku dapat, contoh aku target juri AJL lah kata. Okay. Aku dapat. Okay. Tapi itu bukan target aku dalam aku punya mindset. So, maksudnya aku tak ada apa-apa lagi lah. So untuk aku punya motivation untuk pergi lagi. Faham. Kalau kata aku balik, aku sebab aku kalau ada target dah habis, sampai target tu dah boring. Dia boring lah. Betul. Okay, aku faham. Boring lah. Jadi okey lah. Maksudnya daripada every awal penglibatan dalam dunia muzik sampailah sekarang, apa benda yang paling ketara sekali dengan yang mungkin sebelum 2000 dengan yang selepas, which is yang sekarang current dalam industri muzik kita? Dia industri scene lah, on ground base. Dulu kenapa di suatu masa dahulu lah, masa zaman-zaman indie ni tengah naik, sebab di bawah ni dia dah fenomena, dia dah strong, betul, dia dah ada culture tu. Betul. Sebab tu bila dia terlepas di mass market, dia kuat. Betul. Sebab solid base fundamental dia ada. Daripada akar umbi tu dah ada. Sekarang sadly bawah ni kurang. Betul. So bila dia terkeluar, dia seorang. Lepas tu dia macam mana dia nak sustain? Betul. Bawah ni tak ada support. Faham. Tapi betul lah, aku sebenarnya nampak je aku macam ni, tapi aku bermain band juga dulu. Ada band? Ada. Nyanyi. Main juga tahun bila 2010 ke 2009 ke 2008. Main apa? Gitar, drum? Bismillahirrahmanirrahim, menyanyi. Tak menyanyi. So lagu dia lagu sendiri. Pernah keluar sampai lagu penulis sendiri. Lagu. Aku pun sampai nak cari zaman MySpace tu kan. Aku pun nak upload lagu tu, aku tak tahu macam mana nak cari balik. Tapi lagu tu memang dibuat oleh arwah kawan aku. Which is kita orang ada like 5 orang. So kita orang main band bersama. Penyudahnya dia akan tengok package. Dia macam A&R juga. Dia lu macam bass lah. Contoh, ni engkau drama lah, engkau main ni kan. Sampai kat aku, engkau macam boleh menyanyi. Cuba nyanyi. Okay, casting. Daripada tak ada, engkau pun boleh lah. Asal boleh lah. So main jamming macam tadi lah, lagu Coco Bain apa sebagainya. Sampai tahap kita kenal dan kita tahu bagaimana setup, bagaimana music, apa semua. So kita sendiri rasa macam music ni masa zaman-zaman gig dulu, dekat Power Place lah apa semua tu. Itu zaman-zaman tu. Ngam pula masuk, ada yang music campur dengan skinhead, punk punya arena apa semua tu kan. Memang gila, memang heavy. Tapi macam Effie cakap tadi, akar umbi yang daripada music ni dah jadi semakin, sekarang ni orang kata kurang. Pendedahan tu, kalau kita tengok kat Bukit Bintang, kalau orang pergi apa orang kata basking tu, bukan ramai orang nak sokong. Tapi sebenarnya kalau ikut dulu, kalau kita Bukit Bintang berlambak budak-budak bawa gitar hulu gile. Sekarang tak nampak lah, because this industry, orang kata ini adalah antara orang kata healing juga untuk orang-orang. Kadang dekat radio tu, kalau kita suruh dia bercakap je, tutup radio orang. Tapi sebabkan lagu ni dan disebabkan orang kata benda ni boleh support part of healing lah untuk orang. So menghiburkan lah. Betul. So macam music yang Effie buat ataupun involve dalam penglibatan tu, bagaimana you nak bagi benda ni direction. Okay, tahun ni lagu ni macam ni, tahun ni macam ni. Ada setengah orang rigid, okay, aku kena perjuangkan aku punya muzik. Ada setengah orang macam rock betul. Ada orang macam tahun ni ni lah lain sikit dugem lah, dum kan. Dia benda ni, artis tu, let's say lah kita duduk dengan artis tu satu tim berbincang kan, dia kena tengok adakah dia cukup kuat untuk mempertahankan apa yang dia nak. Contoh kita ambil artis A, contoh dia muzik dia folk lah kata, folk Melayu. Folk Melayu ni memang agak suka untuk di pesada mass. Tapi dia macam orang kata ketuk lama-lama terbuka lah. So adakah dia sanggup lalu jenis tu, ataupun dia jenis yang macam, bang saya nak famous lah, okay, kita cari lagu yang boleh membantu awak famous. Akan tetapi selepas itu awak itu siapa?
Betul. Maknanya dia kat situ je lah tak dia. Contoh lah, dia main dugem. Jadi dugem 3 lagu. Lepas tu nak buat lagu apa? Kita buat lagu reggaeton. Reggaeton 3 lagu. So tukar lagu rock pula 3 lagu. Seterusnya awak ni apa? Betul. Sebab tu kalau kita perasan dulu kita ada ikon muzik. Betul. Sekarang kita tak ada. Kita hanya ada lagu. Kita tak ada ikon. Betul. Dia dah tak ada. Bila last ikon muzik kita? Siapa last? Siapa last Ikon muzik Mic Bocor dibawakan khas oleh app Tribe Sendram Berhad, di mana diorang adalah company yang buat website dan juga apps. Kau boleh explore diorang ni. Terima kasih kepada Pixels Distribution sebab mereka ni menaja kita orang punya podcast equipment macam Mauno, Rode dan Ziyun. Dari mic hinggalah audio equipment dan juga lighting, semua steady. Barulah Mic Bocor. Malaysia, siapa? Malaysia. Susah kan? Susah nak cakap tu. Siapa lah? Susah. Dulu kita adalah macam balada punya group, balada. lepas tu pop, raja pop, raja rock, Ella yang lah, tradisional sikit. Ada. Nur Ajar Idris apa semua. Sekarang kan betul lah. Kan mungkin Azrul kot. Bakal. Pada dugem tadi tu. Kalau kita dah tengok semua tu, okay, Tok T, Fazal Tahir. Betul. Okay, selepas itu siapa? Adakah sebab dia orang produce music tu main sekadar produce je? Sekarang ada. Penyanyi nombor 1 Dato' Alip. Alif Syukri. Nombor 1. Tapi dia mungkin itu target market dia. Itu kita kena faham juga. Sebab dia ada target market dia. Siapa yang akan dengar lagu dia. Juga. Which is benda tu dia sebenarnya bijak. Betul. Dia sebenarnya bijak. Dia dah pilih Dia kat masuk situ. industri. Betul. Dia masuk industri. Dia tahu dia tak boleh nyanyi. Tapi mesti dia tahu. Tapi orang semua admit yang dia punya penyanyi nombor 1. Tapi tahap tu lah. Betul. Tak, dia bukan tak boleh nyanyi. Semua orang boleh menyanyi. Dia ada sedap dan tak sedap saja. Macam tu. Sedap, Abang sedap. Ajai pernah sebut dengan saya, semua orang boleh menyanyi. Semua tapi boleh. tak semua orang boleh jadi penyanyi. Yang tu betul. Yang tu betul. Puasa. Boleh nyanyi. Walaupun main bass, Boleh nyanyi. kita nak cuba bagi nyanyi ke? Boleh nyanyi. Boleh nyanyi tapi bocor. Bocor. So basically selama berada dalam industri ni, macam orang cakap tadi pasal buat lagu kan, saya pernah sembang dengan artis ataupun producer. Dia cakap sebelum dia orang nak buat lagu contoh-contoh satu artis datang, bang saya nak buat lagu, saya nak famous. Okay, pertama sekali sebelum kau buat lagu, dia cakap dia tanya pada artis itu atau bakal artis itu, kau nak lagu AJL ke lagu show? So adakah benda tu memainkan peranan sebelum orang kata nak menyiapkan sesebuah kreativiti kan? Saya lalu juga situasi tu. Kadang-kadang bila cari lagu, penyanyi artis tu datang cakap, bang saya nak lagu baru lah. Kau nak lagu macam mana? Nak lagu AJL lah. So kita akan tailor made ke lagu AJL tu. Tetapi personally lah, saya tak setuju benda tu. Kenapa? Sebab kenapa kita buat lagu untuk platform, sedangkan lagu tu stand alone. Kalau lagu tu bagus, platform mana pun ambil. Betul. Tapi bukannya kalau dia minta macam tu, dia kata saya nak lagu AJL, dah terbukti lagu tu memang bagus lah sebab masuk pentas AJL ke dia tak semesti juga, okay. Macam tu? Kita ambil contoh Yuna lah. Sebab saya lalui daripada proses kosong sampai ke AJL. Lagu tu bukan ditulis untuk AJL pun. Tapi kalau ikut lagu tu, dia melodi dia strong, lepas tu arrangement dia ringan je. Dia santai je. Dia diedit untuk berada di pentas AJL arrangement itu. Tapi lagu asal bukan lagu, bukan khas untuk bukan target langsung. Bukan target AJL pun. Kita target untuk pendengar. Show lah. Untuk show. Faham? Tapi macam mana seorang producer membezakan? Okay, kalau aku, contoh klien ni memang rigid. Okay, saya nak lagu AJL bang, heavy. So how you create this setup untuk ni lagu AJL, ni lagu show. Sedangkan kalau kita tengok, kalau orang yang bukan yang industri punya, lagu tu sedap, okey je. Kan, okey je. Boleh je. Yang penting aku boleh sing along, masuk AJL, kau tak masuk ke, masuk AJL nanti kan tok orang panggil juga ni. Sama je. Dia ada artis yang end goal dia Malaysia. Ada artis yang end goal dia luar daripada international lah macam tu. So kita kena tengok apa yang dia betul-betul dia nak. Kalau macam contoh dia macam bang saya nak AJL. So kita buat dia sampai dia ke AJL tu. Tapi dia bukan hanya pada lagu lagu, promotion, marketing, segala benda lah. Pakai package dia, cara dia borak, PR semua kena. Kalau macam kita tengok tahun ni Nadira Zaini, which is sebenarnya saya kenal dia daripada
Dia satu program tu kan? 2011 Vokal Bukan Sekadar Rupa dah dia masuk. Oh, dia dah masuk lama. Lepas tu Mentor pun dia masuk. Betul. Lepas tu Big Stage. Kan dia Big Stage? Big Sorry. tapi Yang tu ada ni yang bercinta tu, Love apa? LCK Lagu Cinta Kita. Dia masuk pun tu dia dulu. masuk. So orang macam Nadira ni sebelum dia shine Dia dah lalu dah. Banyak sebenarnya banyak. Lama Tapi lah perjalanan kalau dia. kita tengok artis seseorang artis ni dia bila betul-betul shine bila lagu dia betul tak? Betul. Tapi dia macam pilot juga. Flight hours dia kena cukup lah. Maksudnya Nadira tu flight hours dia dah cukup lah. Cukup tu. Baru dia betul-betul dapatlah rezeki dia di situ. Dan lagu tu juga betul membantu. Betul. Sebab macam Aina Abdul pun sama. Sekarang ni fenomena Nadira. Sebelum Nadira, Aina Abdul. Memang orang boom. Masuk AJL boom terus. Tapi cerita dia adalah selepas itu. Ramai, tak tahu lah ni ramai kita bersembang dengan rakan-rakan artis, penyanyi dan sebagainya. Selepas AJL ini lebih menyeramkan. Betul. Memang seram. Itu memang seram. Memang seram. Sebab apa? Mungkin boleh jawab. Tak, sebab aku bukanlah pro sangat pasal muzik ni. Aku asal dengar je. Seram tu sebab apa tu? Seram. Let's say lah katalah penyanyi itu menang nombor 1. Okay. Dah menang kan nombor 1. Macam mana awak nak jaga Nombor 1. nombor 1? Oh, dia punya title pressure nombor 1 tu Nombor 1. Sebab katalah lagu A tu berjaya nombor 1 di AJL. Macam mana awak nak beat lagu next? Lagu nombor 1. Macam mana nak beat? Sedangkan Masterpiece tak boleh beat. Betul. Tak boleh beat. Betul. Contoh kita ambil lagu, apa tajuk lagu Aina? Sumpah. Okay, Sumpah. Sumpah. Sumpah bukan Naim Daniel. Naim Daniel lah. Dia pun ada sumpah juga. Dia sumpah. Sesumpah? Bukan. Oh, lain. Okay lah, kata Sumpah tu menang. Sumpah tu dah dahsyat. Ataupun Terus Hidup yang baru sikit. Terus hidup. Macam ni dia nak beat Terus Hidup tu. Takkan boleh. Dia akan ada satu je Terus Hidup. Dia akan ada satu je Aina Abdul, satu je Siti Nurhaliza. Takkan ada yang kedua lah. Betul lah tu. So itu adalah pressure artis yang Menang. dapat nombor 1. Tapi ada juga artis macam aku tak nak nombor 1, aku nak nombor 2, nombor 2, nombor 3. Katanya Itu banyak orang borak macam nombor 1 ni badi. Aku rasa artis tu pressure. Orang yang buat lagu tu pun pressure kat tu kalau nak beat. Tapi sebab mungkin dia pressure satu, mungkinlah dia nak kekalkan. Tapi pressure mungkin selepas itu apa? Macam ada show yang selepas ni akan panggil dia. Lepas tu lepas daripada 6 bulan menang AJL tu nak ke mana lagi? Contoh Alhamdulillah Nadira lepas raya itu tiba-tiba trending balik. Trending balik lagu. Lepas tu Hale buat lagi lagu. Sayang ya iya sayang. So lagu tu pula budak-budak suka apa semua. Dia carry. So Alhamdulillah rezeki. So ada artis yang menang dulu zaman Ana Rafali. Hilang terus sekarang. Which is kita pun tak tahu why flop. Tapi kita pun tak tahu mungkin itu keputusan dia. Mungkin dia macam, dah achieve benda tu. Dia achieve tu dia macam okay lah. Aku dah settle down. Mungkin dia rasa macam aku dah achievement unlock sub. Maybe ada reason kot masing-masing. Dia orang dah sampai. Sebab tu macam Ifri cakap, kalau kau dah ada target sampai JL je, and then aku dah dapat, then aku nak settle down, then okay lah. Ataupun lebih sesuai perkataan dia, dah puas. Dah puas. Dah puas Bila kita struggle dalam industri, pernah tak Ifri rasa macam satu tahap macam aku nak quit lah, aku koyak lah, aku nak stop lah, merepek lah ni? Ada. Bila tu? Ada. Sekarang saya umur nak masuk 39. Saya rasa time nak quit tu dalam 33. Oh ya, awal. Itu macam zaman-zaman selepas Yuna kan? Okay. Padahal saya masa dah tu sampai macam aku main muzik je lah. Apa lagi? Saya dah main situ, dah main sini, dah pergi travel luar. Aku nak jadi apa ni? Ini boring je. Takkan ni je. So macam itu yang rezeki buka. Warna panggil tu. Macam benda baru lah. Music business. Masuk music business. Baru buka mata yang music bukan seni, bukan sekadar seni. Dia bukan rigid di situ saja. Awak nak seni awak berjaya, awak kena jual lah seni tu. Faham. Itu banyak orang tak faham yang dia berpegang pada lagu aku macam ni. Dan mungkin saya rasa benda ni, mesej ni besar. Okay, bila kita cakap pasal industri seni ni besar, tapi aku nak sampaikan mesej. Okay, sampaikan mesej pada orang-orang yang bermain muzik ni. Mungkin diingat muzik ni okay, sekadar main muzik, lepas tu
Contohlah kita cerita daripada geng-geng baskers. Geng-geng baskers dia main sekadar suka, tapi at the end of the day benda ni adalah engkau punya rezeki. Kau punya cari duit. Tapi bagaimanakah orang kata sebagai seorang musician, music maker, music creator, producer dan sebagainya, composer, nak sustain dalam this industry, mana-mana industri pun kita kenakan business ataupun duit. Betul. So mungkin Afri boleh bagi message kepada yang mungkin zaman dulu underground, yang macam saya kenal banyak kawan yang macam tak apa lah, gua main underground je, gua okey. Ni memang main jiwa ya, gua jiwa. Lepas tu gua kerja abang, gua kerja kedai stamp, pam malam. Musik tu part time lah. Part time. Tapi dia sebenarnya dia adalah sangat best player. Dia nak sangat. Dia Allah memang dah turunkan, kau memang dah ada seni. Ada seni. Mungkin orang tu belajar setahun, tapi kau belajar seminggu dah macam setahun punya level. Ada orang macam tu, betul? Ada bakat ada. tu lah. So orang-orang macam ni mungkin dia ingat macam muzik ni tak ni. Mungkin parents yang rigid. Anak aku ni baru je tengok YouTube tapi boleh main drum lah. So mungkin ada setengah orang yang boleh tengok orang-orang macam ni atau bakat yang ada ni, jangan sia-siakan lah. Mungkin Afri boleh highlight. Share lah. Dia sebenarnya Tuhan bagi kita bakat itu, dan untuk menjadi anak seni ni dia berat lah sebenarnya. Betul. Halangan dia cukup susah. Sebab kita tak ada monthly. Betul. Kita job Kais pagi makan pagi. Job basis. Tapi di situ datangnya ilmu perniagaan tu. Contohlah dari bulan 1 sampai bulan 4 itu banyak job. Lepas tu puasa lepak kan. Puasa raya lepak. Lepak betul. Lepas raya pun lepak ke dah? Lepak. So katalah 3 bulan lepak. First 4 bulan punya income tu awak kena beda lah. Betul lah. Awak jangan disiplin lah kan. Kena ada disiplin. Tu untuk menjadi orang seni, dia bukan seni semata-mata. Dia disiplin. Dia kena pandai manage lah. Pandai. Dia kena pandai manage. Lagi satu pun mungkin kena banyak kata dia banyak berkawan lah. Bergaul. Banyak bergaul. Sebab kadang macam ni lah, kalau kita ni pun kita ingat macam kau main muzik main je lah, ada show ada lah. So kita pandang benda yang seronok. Benda yang di sebalik yang ni yang kita nak cerita ni, yang benda-benda deep story, yang dia sorang-sorang, yang dia depress, yang dia duk WhatsApp kawan dia, ada lah job gua tengah sangkut ni, apa semua. So sebenarnya itu jangan malu. Betul. Setengah orang dia malu macam aku tunggu je lah orang telefon. Tak. Awak kena cari. Ada macam tu. Awak kena cari. Let's say lah, kata saya tak ada job, call Yuk, call Azrul, call semua orang. Dalam 10 tu 2 mesti ada. Mesti ada confirm lah. Tu apa, usaha ada. Betul tak? Usaha. Takkan tunggu saja. Betul. Kadang-kadang kita orang TV, which is kita kadang-kadang banyak buat content. Create content, produce something. Along the way kita pun macam aku nak panggil siapa, betul Ayub? Betul. Kita nak panggil siapa lah, artis ni ke, content ni ke, apa ke, content creator apa semua. Dan bila ada kawan-kawan ni kadang DM, kadang WhatsApp. So kita teringat, dia ni buat benda ni. Dia ni buat benda ni. Panggil dia. Betul. Kadang ni kita panggil ukuah. Bergaul kita sama-sama, baru kita boleh get along together, connection, dan you tolong I tolong you. Kita grow. At the end of the day, our industry terjaga. Betul. Tak, sambung tadi yang bisnes, aku nak cakap yang dalam industri apa orang panggil music, audio, whatever kan. Kadang depa tak tahu macam mana nak dia dah terjebak dalam industri ni, tapi dia tak tahu macam mana nak kembangkan expand dia punya bisnes. Macam hang produce muzik, kadang ada aku tengok itu dia orang produce jingle untuk iklan. Aku cakap benda macam ni boleh buat duit Siap, berapa ni? Dia charge. Ni tak mahal sangat yuk. Berapa? Dan 25,000. 25,000 untuk 30 second ke perlu. Tapi kita tahu kerja dia susah macam mana. Betul. Kan nak buat muzik, nak bagi kena dengan klien. So mungkin benda-benda macam tu, ada setengah band mungkin dia main gitar tapi dia boleh buat benda lain lagi. Jadi kena on the side lah. On the side. Tapi benda tu dia sebenarnya kena target lah. Betul. Contoh ambil aku main bass. Macam mana aku nak jadi sessionist? Aku kena berkawan dengan bassist. Ini orang fikir simple lah berkawan dengan bassist. Akan tetapi contoh hang bassist. Aku kawan dengan aku, contoh bila Yuk tak ada job, Yuk panggil aku lah. Aku ada satu je channel. Bila hang tak ada job lah. Betul. Tapi aku kena berkawan dengan MD, gitaris, drummer, keyboardist. Betul. Dengan producer pun even aku kena berkawan. So aku tak mengharap daripada job daripada hang. Betul. So bergaul kita kena target.
Macam mana? Contoh jingle tadi, dia kena berkawan dengan producer yang buat jingle. Betul. Sebab tu macam Efri cakap, PR tu kena bagus. Betul. Kawan Jangan korang malu tu lah, jangan malu kan. Kawan cakap elok-elok, berbual kan. Tak ada rugi apa pun. Tak rugi apa pun. Tapi sebabnya bestnya industri kita, tak tahulah era kita lah bagaimana. Era kita sekarang ni alhamdulillah masih diamalkan, which is mana-mana show kita pergi, kita akan unite together. Betul. Lepak, chill-chill. So kita act like family. Tak ada macam kau boss, kau apa tak. sama Kita kata together. je. Barulah kita rasa macam nak kerja pun seronok. Kita rasa macam sesedar lah, nak balik lah, gerak lah. Baru je rasa macam lepak lah. Kadang-kadang dah sehari kat sini contoh. So ini antara orang kata satu-satunya industri yang kita jaga, yang kita sama-sama sokong. Mungkin yang belakang tabir, di hadapan dan sebagainya. Sebab kalau kita tak unite, memang tak ada apa. Macam tak ni fun lah kerja, betul. tak fun. Betul. Betul. Stres-stres, caw lah. Tak caw. Tu lah. Kalau kau stres, mana kau bukan ahlinya. Yes. Dia kena ahli kan. Itu memang ayat daripada Efri tadi. Dia kata, Ahli mana dia. ni bukan ahli lah. Kita lock hari ni punya topik adalah mic bocor. Kalau kau bukan ahlinya, kau jangan sertai. Oh. Jangan berani berada di situ lah. Ni berada di situ. Okay, sekarang ni kita go to the next segment, which is kita ada segmen khas. Kita tanya, kita ni yang tadi baru intro manis-manis mic bocor. Yang ni kita tanya mic bocor. Dalam sepanjang selam. perlibatan Macam soalan panas nak come on lah. Kita seram bagi. Dia macam panas tapi baru nak buka ayak. Ayak punya tu tak panas. So, elok. kau pernah tak jumpa artis yang orang kata apa, jual diri nak naik? Yang tadi dia update sendiri jual diri? ataupun macam cakap Biar lain. cakap biar terang. ni Jual diri aku tambah, maksudnya? jual diri. Maksudnya macam dia sanggup promote buat lah. apa ataupun dia up diri sendiri ataupun memang dia over dia pergi apa pergi ke tempat yang salah, pergi bayar orang tu, tolong ambil saya show ke apa ke yang terlebih-lebih dalam industri. Sedangkan benda ni tak boleh paksa pun. Benda ni kalau kau bagus, orang akan cari kau. Betul. Betul. Pernah. Bohong lah kalau kata tak pernah. Ada. Tapi contoh macam Azrul cakap tadi, bila dia bayar untuk dia buat sesuatu itu, kalau kita pandang dari sudut fikiran pendek, dia macam kau ni Memaksa lah. sanggup kau buat macam ni kan. Tapi kalau kita pandang jauh sikit, itu investment dia tu. Ya, betul. Tak, investment tu. Investment lah tu. Itu investment dia untuk dia dapat job yang kedua. Betul. Tapi kena tengok juga, kalau investment tu dah buat 3 tahun, Tapi tak jadi juga. show pun tak ada. Tu maksud dia tu problem. Betul, kena tengok diri pula. Sebab dia mungkin bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Sekali lagi. Ni ada satu lah cerita yang best lah. Dia bila saya nak tahu artis tu nak sesuatu tu betul-betul atau tidak, simple je. Tapi ayat saya agak kasar lah dekat artis tu. Macam tanya dia, kau betul nak jadi artis ke? Betul bang. Bogel? Suruh bogel. Bunyi je macam pervert tu. Tak betul. Aku macam Tak. Suruh bogel lelaki perempuan. kita tak payah bagi tahu jantina. Kita tak payah bagi tahu jantina. So aku dengan beraninya, kau betul? Ni. Betul bang? Bogel. Cakap yang tu. Apa tu? Lepas tu, okay, aku nak 2 benda je. Satu, dia berani cakap tak. So dia ada prinsip. 2, dia cakap boleh bang. Maksudnya dia sanggup buat apa saja untuk dia berjaya. Banyak artis tak ada benda ni. Satu, hang tak tahu apa hang nak. Lepas tu dia duduk tanya, awak bang nak kena ni. Tu maknanya tak ada. Awak nak kena buat posting kat TikTok. Itu je. Tak, mungkin sebab ni. Itu kerja. Kebanyakan dia orang ni nak jadi artis, dia ingat artis satu benda je, popular. Aku pergi mana-mana orang kenal aku pergi mana-mana orang Tapi jalan ke populariti itu adalah bukan mudah tu. Bukan mudah. Kita ni bukan orang industri, bukan artis yang depan TV. Kita berkawan dengan dia orang. Kita tahu. Bukan benda tak yang senang. Tak senang. Bukan benda yang senang. sebab kita tak tahu dia punya susah tu. Betul. Dia tak tunjuk dia punya susah. Dia kebanyakan nanti dia tak tunjuk susah struggle dia pun ni kan. Tapi dia pun main pun senyum depan kamera. layan. Betul. Balik tak tahu apa, dia stres lagi kan. Dia takkan dia nak tunjuk kan. Kita ambil contoh lah. Artis A keluar lagu bulan Januari lah kita. So tempoh promosi dalam 6 bulan gitu. Promosi ni maksudnya free lah. Free. Selama 6 bulan ni macam mana dia buat duit? Dia tak beritahu orang. Dia tak bagi tahu dia susah Entah susah ke. Dia nak datang contoh nak datang pergi promo kat TV. Nak naik Grab tu dia ada duit ke tak? Betul. Kita tak tahu tapi Kita dia sampai. tahu. Tapi dia sampai lah. Komitmen dia tu 6 bulan tu dia tak ada duit tau. Tapi selepas dia cukup investment masa dia ni, flight hours ni, bulan ke-7 tu insya-Allah return dapat return dapat lah. Tapi banyak orang tak berani tu lalu nak go through. 6 bulan ni perumpamaan lah. Dia ada setahun. Ada yang lebih lama. Ada yang sekejap. Betul. Tengok rezeki masing-masing. Tapi untuk menjadi anak seni ni memang
tough lah. Betul. Bukan mudah. Bukan mudah. Dan hanya ahli. Yes. Tak, kadang ada orang yang baru masuk, dia tu nak famous lah. Keluar show ni, aku tu 3 bulan. Tak, dia dah macam jadi. keluar satu lagu kan. Terus. Dah release kan. Tak famous pun. Awak aku tak famous. Kenapa? Relax lah. Search. Album ketiga pun meletup tau. Album ketiga tu yang tahu berapa bila dah tahu? Satu album 10 lagu. Ah. 2 album 20 lagu. 3 album 30 lagu. 30 lagu. Maksudnya 30 lagu baru jumpa yang meletup lah. Isabella. Baru yang meletup. meletup. Dan selepas tu baru yang lain meletup. Ya, baru orang dengar balik. Ni kau baru keluar satu lagu, kau dah nak hero. Terus nak jadi famous. Wah. Bukan main. Mana betul lah tu, yang itu kalau minta macam tu anda bukan Ahlinya. Okey, seterusnya soalan kita nak tanya. Lagu sekarang ni terlalu banyak. Banyak sangat. Kadang-kadang ada yang melodi pun lebih kurang. Ini lagu lain melodi. Padahal melodi sama. Sebab kita nak tahulah untuk era sekarang ni, mungkin Efri sendiri pernah dapat lagu yang orang suka. Tapi macam as a producer, composer yang buat sesebuah lagu, anda rasa macam lagu ni busuk tu. Tak patut orang appreciate lagu ni. Tapi berjaya lagu tu. Tapi berjaya. Dan dekat radio play, dekat TV play, dekat pasar raya pun play, dekat pasar malam pun play. Mungkin itu dia dah ada target market dia. Dia buat lagu itu untuk target market yang itu dan berjaya. Betul. Kita ni mungkin kita bukan target market tu. Betul. Kita di luar daripada target dia. Sebab tu kita rasa macam apa lagu je. Mungkin taste lah, taste. Berbeza taste. Okay. Dia macam perumpamaan ni macam makan nasi berlauk lah. Mungkin hang suka ikan geli, aku tak suka. Aku rasa seni tu memang macam tu. Sama dia macam ni lah. Hang makan goreng pisang kan. Okey. Goreng pisang dengan goreng pisang cheese, mana makan hari-hari? Goreng pisang. Goreng pisang cheese bila? Bila perlu. Kadang. Jarang. Betul. So, hang nak meniaga kat sini, hang bagi goreng pisang lah. Betul. Hang nak goreng pisang cheese boleh? Pilih time. Makna sama macam kalau lagu-lagu yang muzik viral apa semua ni, dia ada time dia. Dia ada time. certain demografi yang dia akan, golongan ni akan dengar muzik. Betul. Tapi dia pandai lah macam ayat-ayat orang-orang muzik ni ayat dia belacan lah. Contoh, hang buat lah macam mana pun menu tu. Tapi kalau letak belacan tu, lekat. Sebab dia macam kau mesti nak handsome. Betul. Kau mesti nak style. Tapi macam mana style kau nak diterima di dalam Malaysia punya industri ni? Kau kena selit belacan lah. Betul. Something lah supaya you look different and adalah spicy. Adalah progress dia. Adalah Melayu tu. Adalah ke depan adalah itu. Betul. Tapi adakah muzik yang macam lah ni, macam dulu mungkin kita cerita pasal teknologi kan. Sekarang buat muzik pun AI. Guna teknologi AI. Zaman dulu bukan main nak kena duduk seorang-seorang, fikir nak kena nak feel semua. Sekarang hantai prompt sikit je, keluar make it a nice song for me. Tak, dia keluar. Dia mungkin ada pro and cons lagu tu. So pendapat hang macam mana? Teknologi AI ni memudahkan ataupun stick kepada benda yang bakat sebagai seorang muzik komposer dia ni? Sebenarnya pengguna tu harus bijak. Contoh dia dah biasa menulis lagu dengan ilham lah. Tiba-tiba datang AI. AI tu sebenarnya memudahkan ilham dia juga. Betul? Okay. Contoh dia prom lah macam dia kena buat jingle lah. Dia kena buat jingle lah. Klien nak gini. Aku prom lah terap dah keluar. Han janganlah ambil bulat-bulat. Jangan ambil sebiji. Buatlah balik, edit lah. Sebab dia ada bakat tu. Betul ya. Okay, ni dah ada ni. Okay, aku edit sikit dah jadi benda baru. So teknologi sebenarnya bergantung pada siapa yang memakai teknologi dan tu. Dan sebenarnya teknologi ni membantu. Bukannya kita yang follow dia. Tak. Betul. Kalau kita follow dia, habis lah. Dia membantu. Alah, even kita nak buat caption IG story pun ChatGPT semua. Tapi Han tak pakai direct Han mesti edit. Tapi edit dia kena sikit. personal touch. Betul, personal touch tu kena ada. Betul? Kau setuju? Okay, dalam orang kata dalam industri ni mungkin ada kisah-kisah seram. Pengalaman masuk cerita seram. hantu pula ke? Cerita hantu, lepas tu cerita Seram, agama. dua maksud. Okey. Antara seram kalau jumpa hantu ataupun seram payment lambat. Payment jangan lambat Ataupun Aku buat payment dah kata. dalam industri kena faham payment memang lambat. Okey. Seram maksud saya di sini mungkin ada dalam pengalaman yang sebelum ni dalam soundcheck ke apa ke tiba-tiba tak kena ni tak kena ke, ataupun seram yang lebih kurang tadi tu Seram hantu.
selain daripada hantu pun boleh? Dia seram okey. Contoh saya ambil saya sebagai kata band yang main TV show lah. Live TV, reality show lah. Reality show. Banyak seram dia. Especially yang waktu live tiba-tiba lah. orang macam ada yang dia pakai tu kan. Dia bawa kan. Dia datang. Abang, boleh tukar lagu abang? Seram. Benda nak live lah tu. FM datang. FM. Itu seram. Lepas tu penyanyi dah confirm key semua, tiba-tiba sikit tekak. Alamak. Bang, boleh turun key abang? Ui, kalau turun sebelah insya-Allah. Turun satu, Turun dua, satu, pitam. turun dua. Benda tu complicated nak buat. Mungkin orang yang tengok ni dia tak buat expert Dia sangat pasal based musik on ni. experience lah. Kalau awak cukup faham progression tu, awak tak ada masalah daripada E minor ke D minor, tak ada masalah. Betul. Okay, untuk gitar dia sama je, petak tu je. Tapi kalau dia dari E minor pergi A minor, dia boleh jadi Mesti ligat otak lah. mesti lihat. Tapi kena tulis lah. Tapi saya ada belajar daripada Arwah Kelly. Dia ajar petak. Contoh E minor pergi B minor pergi G. So bila A minor tu petak tu juga. So bila MD kata okay kita jalan A minor, awak dah kena. Tapi seram tu awak kena langgar dengan confident. Sebab bila kita confident, walaupun kita salah, bunyi dia tetap betul. Betul. Sebab kita confident. Saya rasa yang Efri cakap pasal seram tadi tu, yang orang yang pakai ni adalah saya lah. Sebab dia banyak buat hal tu. Dia banyak buat hal tu. Kadang-kadang orang tengok kat TV dia tak nampak benda tak nampak. tu di belakang tu. Mic Bocor dibawakan khas oleh App Tribe Sendram Berhad, di mana diorang adalah company yang buat website dan juga apps. Kau boleh explore diorang ni. Terima kasih kepada Pixels Distribution sebab mereka ni menaja kita orang punya podcast equipment macam Mauno, Rode dan Ziyun. Tu yang FM datang. Betul, bang, sebab boleh tak tukar lagu bang. Sebab zaman saya assistant producer untuk Mentor, masa tu kita ada satu kali show, masa tu ada 10 lagu. Betul. 12 lagu. Busuk-busuk 7 lagu. Tambah medley lagi. Satu episod. Lepas tu ada opening lagi, medley lagi dengan closing. So too many song untuk diorang ni main. Zaman tu tak ada iPad. Sekarang ni diorang boleh swipe dengan iPad. Dulu Zaman apa pakai kertas? kertas. Usyu. Note stand, susun dengan lampu. Kadang-kadang tengah-tengah main lampu tak ada. Dia boleh jadi lampu pen tu color merah, color hitam, color biru. Yang macam tadi Evi cakap, kita live pukul 9. Pukul 8.30 saya dapat wahyu yang mengatakan contohlah contestant ni masa tu mentor, so mentor dia call, Azrul, you bagi tahu MD kita punya contestant sekian-sekian suara tak ada, dia baru lepas demam, jab bontot, janam. pap. So maksud jab dengan doktor, you akan kiok lembik. So dia tengah rest kejap, masa tu lebih kurang pukul 8.30. So dia punya show last performance, kita ambil last. So dia lebih kurang ada sejam 2. Tapi MD kena siapkan sebelum live. So bila aku bagi tahu je tu, ibarat satu malapetaka, semua musician pandang aku, musibatnya budak. Betul. Tapi dia macam mana pun nak kena jadi. Kena jalan. Dia nak kena jadi. Dia kira hebat ke? Lepas ni boleh buat. Hebat. Boleh buat ke on the spot ke? That's why saya banyak bekerja kalau ikut MD, arwah Lok Yu, and then arwah Abang Kelly juga. Ini adalah orang-orang yang kita dalam, orang kata dalam musician ataupun industri muzik ni, diorang top notch punya. So diorang minta apa, yang pertama, satu, sebab kita ni like a family, tak buat muka. Lepas tu solve the problem. Tak ada macam mana boleh dah pukul apa ni, kau ingat kita orang ni apa. Tak pernah. Sebab Alhamdulillah. target dia TV tu output tu. Betul. Tu. Dia pandang benda ni serius. Dalam gelak-gelak, dalam kelakar-kelakar, benda ni serius. Aku nak give the best. Production ada side dia, musician ada side dia, MD ada tanggungjawab dia. So bila diorang ni conclude together 8.30, 8.45, roll tak apa roll, kau pergi briefing. Masa tu saya main FM, kena briefing audience. Lepas tu saya terus cakap, Lok Yu, tolong saya nak kata dalam control room, yes. Okay, go. Tak sampai ni tiba-tiba dengar je Siap. Okey, boleh. Kasih hantam. Itu saya memang selut. Itu memang tak pernah, orang kata tak pernah tolak ah. Dia sebab industri ni kita servis industri. Betul. Awak related, service, kita related. saya servis, semua servis. Betul.
Dia bukan sendiri. Betul. Sebab kita complete each other. Betul. Bukan pasangan suami isteri je. Sebab dalam industri kita pun kena complete each other. Kalau you tak give the best, kita pun tak boleh dapat the best. Kita tak boleh fit the best balik. So it's about result lah. For me dalam industri ni perlu orang kata serius. Ada waktu serius, ada waktu yang huha-huha. Kan? Fun kan? Itu paling seram lah kalau nak tukar. Banyak seram. Ada satu seram yang paling seram. Dia program lawak. Okay. Petang dia dah cakap, bang, saya queue ni je lagu ni. Saya cakap alamak. Alamak dia lagu ni. Okay, kita dah tulis kat situ ni queue dia kan. Malam dia nyanyi lagu lain. Lagu lain tu je ni. Lagu lain terus. Lepas tu time tu MD Abang Shah Slam. Dia pusing D minor. Kita orang pun band dengan confident. Gerang D minor. Salah key. Yelah bila program lawak dia jadi lawak. sebab dia bukan penyanyi satu. So guys kena follow. Contohnya dia nak pergi Selayang, tiba-tiba macam sorry nak pergi Gombak. Lagi U-turn. Kena U-turn. masalah dah masuk. Salah. Tapi semua confident lah. Tapi sebab musician ni semua dia macam serius nak bagi the best kan. Kena buat program lawak pula. Jangan. Orang dekat depan gelak-gelak. Yang kat belakang muka petak. Bayang kan kita nak layan dia punya lawak ni. Kita nak baca queue lagi. Betul. Dah tak boleh enjoy lawak dia. Sebab pernah gelak-gelak terlepas queue tak main. Dia tak bunyi. Okay, kita nak tanya Every lah. Sekarang ni dalam industri ni bukan adalah, memang kebanyakannya ada yang kena terpaksa miming. Tak, cerita pengalaman lah. Producer, director buat live show kan. Ada ke tak orang yang macam tu lah tadi? Okay, sebagai penerbit kadang-kadang ada permintaan ataupun tanpa sengaja bagi -1 tapi file dengan suara. Cakap okay, kita macam mungkin dia assume kita nak macam chill-chill dulu. Tapi bila tengok macam nyanyi tak keluar urat mat. Miming ni definisi dia adalah menyanyi tanpa mengeluarkan suara. Itu definisi miming yang tak tahu lah. Dia wayang lah. Dia wayang. Lebih mudahnya wayang. Kan? Contohnya macam tu lebih kurang. So Every boleh explain kenapa benda tu boleh jadi. Saya pernah membuat keputusan untuk suruh salah seorang penyanyi itu miming. Kerana time tu tahap kesihatan dia tak berapa nak bagus. Kita orang baru balik daripada travel, recording lagu dan shoot MV dia di negara seberang. So balik dia kena perform TV show. Memang penat lah. Memang penat. Dan saya pun tak nasihatkan dia untuk menyanyi sebab pada saya TV show adalah show yang tak boleh tak handsome. Betul, dia kena semua handsome. kena perfect lah. Dia kena perfect. Dia TV, dia showbiz. Betul. Dia kena handsome. So saya ambil keputusan untuk okay, you miming lah. Dan saya explain ke dia kenapa kena miming. Betul. Pergi jumpa engineer, pergi jumpa producer, jumpa MD. Explain juga ke orang yang menonton kenapa ada setengah artis tu dia miming saja. Okay, setengah artis tu dia miming mungkin kerana tahap kesihatan dia. Betul. Dia tak boleh deliver dan dia nak kena tunjuk juga yang show TV tu show yang terbaik. Betul. Takkan dia nak nyanyi sengit-sengit. Betul. Sebab orang nak menyanyi bersama. Betul. So better dia miming daripada dia menyanyi salah kerana lebih baik TV show itu cantik ya. Jadi penonton pun tengok tapi mungkin sebab dulu dia orang jaga TV show, sebab TV show ni akan keluar di halayak ramai. Sekarang ni media sosial lagi lah. Contohnya pergi gala dinner mana-mana kan, dinner show ke apa ke, orang record ni silap lagi berpuluh-puluh juta orang tengok. Sebab kadang-kadang bila macam aku produce ada kat yang nak nyanyi live kan, kadang-kadang kita tanya betul ke nak nyanyi live ni kan. Kita tahu sebenarnya sebab kita bukan buat konsert yang boleh sound check sampai 4-5 jam. Kita live contoh pukul 8, 7.30 pagi hamai, terus breakfast, terus nyanyi je. Tak ada nak sound check yang jenis konsert. Jadi kadang-kadang kita boleh saja nak miming je. Sama ya, awak boleh nyanyi ke? Kan? Kalau awak tak proof apa lagi dia memang tak payah proof apa ya. Kecuali kalau hang mai tiba-tiba nyanyi live bertunggal langgang, itu decision hang, kita tak paksa. Tapi sebab terpulang dari side production juga nak menjaga dia. Kita memang nak jaga semua artis sebab kalau dia keluar tak perfect, kita yang akan di-email. Kenapa macam ni? Kita kena menjawab dekat bos. Sebab last tu ada any credit nama kita dah email kita. Betul. Dan ada nama kita susah alam. Kenapa kau biar artis ni nyanyi macam ni? Kau dah tahu dia tak sihat. Kau dah tahu semalam dia tidur lambat. Betul. Kan? Dia boleh je nyanyi.
Tapi kau bagi dia miming je. Tak payah extra work pun hari tu. Betul. Melainkan ada pertandingan. Betul, pertandingan memang tidak boleh. Kalau pertandingan Memang kena live memang kena live. Sengit lah. Siapa suruh tak praktis? Tapi itu kalau menyanyi, kalau basis miming the whole band miming. Basis macam mana boleh Pernah miming? ke? Pernah. miming? Aku pernah miming. Dah instrumen boleh miming. Aku paling suka miming. Oh yo. Sebab Bermakna dia bijak. Dia bijak lagi sebab kita. yang record kat studio aku. Betul. Aku nak proof apa? Memang aku yang record. Memang yang So aku miming je lah atas Memang stage. yang buat muzik tu kan. Tak, lepas tu Hang kenal cameraman. So mainlah dengan kamera. Betul. Dia bijak. Dia memang bijak. Orang kata dalam industri ni miming tak pelik lah. So, Tak pelik. tak semestinya dia benda yang negatif. Dia ada sebab tuan-tuan. Sebab apa dia Dia miming. ada miming, ada nyanyi on top. On top. Sentugi on top. Ya betul. On top. Tu sebab di negara seberang pun dah start production macam tu. Kan? Sebab nak jaga Quality, tu. betul. Itulah kalau kita tengok contoh macam Taylor Swift ke Ariana Grande ke apa ke, dia punya nyanyian tak tahulah, tapi bila kita tengok balik dia orang ni Power kan. tepat dia buka kaset ataupun CD Spotify ke apa sama lah Mat. Michael Jackson pun miming. So Michael Jackson berdiri gitu je orang dah gila. betul. So mungkinlah Every bagi advice sikit lah kepada overall discussion kita hari ni pasal industri, orang-orang yang baru nak menceburi bakat-bakat baru yang macam okey ke industri ni, okey ke, dan macam mana pula you kena set you punya taste untuk kata generasi akan datang, dan juga orang-orang yang berada dalam industri tak tahu ke mana. Mungkin anda nasihat sikit. Dia yang penting kita punya practice sendiri tu, itu amat penting. Kita punya skill, kita punya craft tu kita kena betul-betul kita own kita punya craft. Kalau penyanyi tu memang kena betul-betul boleh menyanyi dan berjumpa orang yang betul, belajar untuk upgrade skill. Contoh dia seorang penyanyi rock, bagus rock, dia belajarlah nyanyi tradisional. So dia banyak, orang kata library dia banyak. So katalah dia ada show ASEAN lah kita kata. Awak penyanyi rock ni, awak boleh nyanyi lagu tradisional. Bangga tau. Betul. Sebagai industri tu kita amatlah berbangga. Kerana banyak bakat. Datuk Awi bakat yang begitu. Betul. Tapi kadang kalau yang bakat baru yang so-so tu, suggestion apa? Pergi praktis ke? Pergi bertapa ke? Praktis. Dia macam mana pun kena craft awak tu kena betul-betul awak nail lah. Sebab ada orang kata kan, suara ni Tuhan yang bagi. Ada orang macam tu. Dia kata ni anugerah Tuhan, tak boleh. Kau ada kelas session praktis, telan garam bukit ke apa bagi sedap sikit ke ada? Dia talent ni 10% je. Macam mana? 10%. Macam mana saya tahu saya boleh main bass? Ialah 10% je. Macam pegang-pegang kan. Ya aku boleh main lah. Macam boleh ni kan. Macam boleh ni. Tapi lepas tu apa? Hard work lah. Betul. Tak praktis awak tak ada apa lah. Betul. Dia 10% dia kick start je. Talent tu kick start. Kejap. Alang-alang awak buat macam tadi, saya teringat. Saya ada dengar betul tak musician ni ada insurans jari? Insurans jari Mat. Ada ke? Tak tahu, tapi saya dengar jangan aku jari ada insurans. Tapi kalau musician tu rambut dia kerinting main gitar, dia tipu saya kalau tipu. Kau jangan aku jari aku ni. Tapi itu punca rezeki dia. Betul, So dia jaga. Kita nak tanya sebab ada musician ataupun yang hebat-hebat, memang itu core dia. Betul. Dia tidak buat lagu, dia tidak buat apa semua, tapi dia punya sentuhan dia dia seorang boleh buat. Betul. Contoh. So mungkin kat macam ni dia jaga. So adakah tak tahulah insurans punya industri kan? Saya tak tahulah, mungkin insurans boleh try buka lah kan. Tak ada, maksud tak ada. Aku kena scam ni. Memang aku kena scam dengan dia. Aku ingat boleh buat package tu. Package A jari ni, B, C. Betul. Tapi insurans untuk instrumen ada. Untuk travel. I see. Travel so ambil insurans untuk musical instrument. Untuk alat muzik tu ada insurans. Ada insurans. Boleh apply. Untuk travel. Faham. Maknanya muzik-muzik depa ni mahal sampai kena ambil insurans tu. Betul. Barang tu mahal. Barang tu mahal dengar sampai kena demo tak kena barang ni. Demo tak kena barang. Mahal
Pelik kalau Tak, kadang-kadang orang Kedah cakap Kelantan pelik. kadang-kadang orang tak faham macam kenapa mic penyanyi tu macam mahal. Kenapa nak kena sampai 10,000 lah, 5,000, 6,000? 10,000 murah. Murah. Daripada dimensi lain ni. Mahal. Tak, sebab mic tu tailor made untuk suara dia. Dia dah pergi test. Okay, ni kapsul yang betul untuk suara Azrul. So dia je lah sedap dengan mic tu. Betul. Aku ambil tak sedap. Sebab benda tu, pendedahan tu sebab aku dah jadi FM untuk AJL beberapa tahun. So bila sound check, kita yang akan pegang mic tu dulu. Tak jadi. Mic yang Test. artis tu Betul. Kita ingat mungkin lah macam tadi Yok cakap 10,000, 20,000. Bagi kita Rupanya mahal dah. paling murah kata-kata 35,000. 70,000 ada, 50, 60 tu biasa. Dan sebab itu kena bayar dia orang mahal. Nak balik modal. Betul. Itu kita tak faham kenapa kita selalu minta diskaun. Yalah, macam kita ni mic karaoke, kita belasah je lah. Level-level karaoke. Tapi sedap kalau juga. kita dapat mic sedap, mana tahu itu macam aku boleh nyanyi lah. Betul tak? Member pandai dia. Yok nanti boleh keluar tanya quotation buat lagu. Tunggu sekejap. Bagi sikit kan. Okey, kita baik. daripada nak closing tak closing kan. Betul. Nampaknya kita pun dah bersembang dengan Every lama juga. So kita pun dah tahu banyak topik. Jadinya kita nak rasanya macam kita gel kan. Macam duduk kat sini je lah. Sebab why don't kita melamar lah Wow. Kita melamar Every join kita jadi part of Mike Bocor Clan. So ini kena pegang ke ni? Kita boleh Kena pegang. Sebab Mike Bocor ni, kalau saya dengan dia macam tadi, baik saya sembang kat bawah. Faham? So bila awak ada point of view radio, awak ada point of view artis, saya dengan dia boleh Azrul hantar cakap conclude. biar senang cerita dia nampak cerdik sikit lah. Aku suka pakai spek lah. Kau tak pakai spek. Dia lagi nampak cerdik pada kita bila dia bercakap. Kan, so confirm lah boleh Tak, Boleh. Free memang tetap dengan kita sampai bila-bila senang. Nanti lock Kita lock jadi Every gentle lock tu yang tak payah cakap Betul. banyak. Okey. Minggu depan nanti kita bagi tahu jadual macam mana, sebab minggu depan kita main topik baik. Oh, topik ni. Apa topik Susah rasa tak? ya? Topik Saya first time ni. Saya first time dah lah kena scam. First time. Sebab tadi awak cakap awak bukan ahlinya tak boleh masuk, tapi sekarang ni awak ahlinya. Dia sudah ada je ahli. Okey, kita nak shout thank you tu juga kepada kita punya collaboration bersama dengan, kalau kita tengok kita punya mic, kita punya barang yang set up ni, kita ada daripada Mano. Ini bukan Mano Negeri Sembilan. Kau nak pergi Mano. Ini Mano nama mic ni Mano, Lepas tu nama kita Rode. brand ni lah. Kita ada Rode punya barang juga kat sini, which is technical punya. Ada thank you tu kepada Ziyun dan juga kepada App Stripe, which is tempat ni adalah office App Stripe. App Stripe. Oh, Ya, App Stripe. Dia adalah company membuat apps dan juga Kau lihat lidah nak menyebut dia lah. sebab banyak sangat. Banyak sangat. Dan nak kobar. App Stripe senang berhad, software developer. Dia website design. Dia orang ni memang power lah. So kalau kau tengok kita punya mic bocor ni tiba-tiba ada website tiba-tiba. betul. Dia orang ni yang buat. Watch out. Tapi website tak bocor. Tak macam. Nampak. Dia memang security baik lah. Betul. Dan juga kalau kita punya selain daripada itu juga kita punya sekali ada Pixel Distribution. Pixel ni kolaborasi bersama. So kita punya barang teknikal ni semua orang kata So ni semua daripada Pixel Distribution lah. Betul. Dia orang bagi pinjam barang-barang ni bersama kita. So kalau korang nak boleh check it out di bawah. Link kat bawah ke apa? Betul. Member tengah fikir nak letak link ke tak? Aku macam Ini first episode. Super pun tak buat lagi. Okay guys, mungkin itu saja untuk episod kali ni. Kita nak minta anda semua support, shout kepada anda yang related to this topic untuk subscribe, follow dan juga like, sebab kita baru nak fly dan kita tak nak sembang panjang, kita nak memang sembang sampai mic bocor. Dia cakap tak mau sembang panjang, sejam lah aku duduk kat sini. Kalau sembang bawah tadi 3 jam. Ini kalau orang lelaki kalau sembang, kalau tak masuk topik akhirat, maknanya jangan balik. Belum ending. Sebenarnya Nasib baik ni ada producer tau, suruh cepat. sebenarnya topik selepas episod ni
melibatkan itu akhirat. benda-benda macam tu lah. Itu cerita saja je nak hina. Sebab anda lah ahlinya. Terima kasih guys. Alright, Jangan lupa thank you. next week Mike Bocho. Assalamualaikum. Mike Bocho, Mike Bocho, Mike